Bati luka yang ada kat hatimu. Sebab dia je yang boleh akan tanya kau, awak dah makan ke? Dia je yang boleh saya ambilkan makanan untuk awak. Dan partner untuk Aslah adalah Ehin. Abang gurau betul. Kasihku masihkah ada di hati. Cinta kita masa lalu yang ku beri kini. Jadi Ehin, terima kasih kerana sudi berdiri. Sila kembali. Usia Ihin. Aku tanya sekali lagi. Sebab aku tengah jam sekarang ni. Aku sebenarnya nak bagi orang tu. Aku silap. Aku dah bagi dah dia dekat orang lain. Aku nak bagi Ipan tadi. Tapi tak teringat. Aku dah bagi dekat Isyah. Jadi Abang macam tu. Macam tu dia campak Ipan. bukan. Aku lupa. Irsyah lagi power daripada apa akan jadi nanti? Asfan. Yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Belum. Jadi silakan. Kau bagi aku satu nama. Saya akan memilih, hampir semua saya dah pernah partner. Saya pilih Amri. Benda yang takkan berlaku, Amri Zaidi. Amri kena kecam cantik kalau kau pilih aku. Bukan kena kecam. Benda takkan berlaku sekarang ni. Amri sedang hangat sekarang ni bersama seseorang tu. Tidak semudah-mudahnya kau akan caras Amri Zaidi. Jadi tak apa. Pilihan aku dah tetapkan untuk Aslah adalah, seperti aku bagi tahu, orang ini saja mampu mengobati lukamu. Dan orang itu adalah Harry Azrul. Menjaga kamu meski waktu telah terhenti, ku akan tetap di sisimu. Korang antara satu orang yang bukan dipartnerkan kembali, yang masih stay. Kita je. Sebabkan korang masih stay, aku akan bagi tahu dulu kenapa. Aku untuk Aslah sebenarnya aku ada dua pilihan. Aku ada Ehin dan juga Harry untuk kali ni. Oh ya? Ya betul. Sebab apa? Bila ada Irsyah, aku fikir aku nak bagi culah juga antara ship pertama, bukan ship pertama. Ship pertama. Ship pertamamu. Tapi bila aku fikir balik, takkan aku nak bagi untuk satu batch tu dua terus. Faham tak? Dua ship yang lama gila, yang daripada new gen orientasi. Tak payah lagi lah. Masih lagi Asri. Dan Asri juga adalah seorang penguat untuk Irsyah juga dulu. So bagi aku rasa ada benda yang boleh macam like collaboration. Itu satu. Lepas satu lagi adalah benda ni benda biasa je sebenarnya. Mungkin tak biasa bagi korang. Adalah partnership yang stay. Kau pernah stay? Partnership stay? Tak. Tak pernah kan? So ini adalah kali pertama selepas tahun lepas partnership yang stay. Sebab kalau zaman sini sebenarnya kita dah banyak kali tengok partnership yang stay. Like PP. Siapa lagi ya partnership stay? Banyak je. Sebelum ni banyak partnership yang stay. So untuk Asri kali ni aku masih staykan korang. Dan aku rasa macam konten korang tidaklah terlampau merudum ke apa benda. And then this is the time untuk kembalikan zaman yang tahun lepas lah. Jadi itulah dia. So that's why aku kembalikan Asri. Aku masih lagi staykan Asri. Tapi ingat lah, hanya sebulan saja. Dan Aslah, kemungkinan besar kau akan bersama dengan Ehin untuk Net Bash. Amin. Ramai lagi yang saya tak partner. Kemungkinan. Ada lagi Cafi. Kemungkinan. Okey. Silakan korang pula. Okey. So, pertama sekali terima kasih Abe, Kak Bella. Mak kodok
Kau buat macam aku tak wujud Kau Terima nak kasih. sebab bayang dulu. Stay ke bubar ke, saya terima dengan hati terbuka, dengan talent Betul. mana-mana pun okey, alhamdulillah. And then lagi satu, untuk batch pertama ni kita orang tahu kita orang tak akan dapat talent sementara. So ada banyak benda yang kita orang fokus juga lepas ini. Sebenarnya kita orang dah tutup Asri dengan satu lagu dengan ada dua konten yang special. Betul. Tapi it's okay. Tapi lagu tu Kau tak tak dapat. sangka ni? Tapi ada hikmah juga sebab Betul. lagu tu kita orang tak boleh post hari Jumaat lalu sebab ada masalah registration. So mungkin hikmah dia inilah, Ya, comeback dan kita orang boleh post lagu tu. benar. Sebab bila partner dengan lain mungkin tidak boleh post. Jadi bila stay ni ada hikmah, lagu tu akan keluar juga. Yeay. So and then Asla pun akan fokus benda lain juga lepas ni dan saya pun ada fokus benda saya juga. So mungkin kita chill sajalah untuk partnership kali ni. Untuk Asri. Baik, itulah dia. Silakan Aslam. Okey. Macam batch kali ni macam biasa, kalau tahun lepas Aslam mesti akan kejar talent lain, talent baru, talent sementara kan. Tapi untuk batch kali ni Aslam sedar yang macam Harry cakap kita orang ada lagu kat luar. So Aslam takut lagu tu akan mengganggu talent yang baru ataupun Syed Aslam yang lain. And Aslam juga ada juga collab beberapa dekat luar. So Aslam rasa keputusan Asri stay ni ialah keputusan yang terbaik untuk kali ni. Betul, yes. Betul. Sebab kita orang pun dah fikir juga pasal benda ni. So tanpa membebankan sesiapa kita orang Tanpa menyusahkan orang. Ya. Ya, serius ni. Serius. Serius topik. Tanpa membebankan siapa-siapa kat sini, tanpa mengganggu partnership mana-mana, untuk kali ni kita orang rasa terbaik untuk stay. Yes, betul. Itulah dia. Asri, the only one. Stay. Oh. Dan seterusnya adalah Una. Silakan. Una, pilihan Ya. kau adalah bukan Saya tak Syami. pilih. Pilihan kau adalah? Saya tak datang. Oh, dia tak datang. Ya. Silakan pilihan kau. Saya sebenarnya tak ada pilih siapa-siapa pun. Saya tak terpikat pun untuk memilih siapa-siapa. Sebab konten aku pun ada 200,000 lebih satu hari, betul? Bukan. Sebab saya tak nak. Sombong Bukan saya. Padahal aku sebut tak. Okey. Bukan sebab saya tak nak menyusahkan orang lain. Dan saya tak nak menyusahkan diri saya juga. Menyusahkan Mal boleh? Okey, aku tahu orang yang sangat Dan Menyusahkan saya. Dan Abel pun cakap Abel dah tentukan pilihan yang terbaik untuk saya. betul. Aku dah jumpa yang terbaik untuk kau. Terima kasih Abel. Orang itu adalah partnership untuk Una. Yang terbaik untuk Una. Yang takkan ganggu Una. Orang itu adalah Lukman Musa. Bisa aku bisa hilang cinta yang pandang pertama. Takut tidak diterima dengan cinta pandang pertama. Aku tak sabar nak minta dia basuh tangan aku. Saya akan buat. Memang pilihan Abang Mel sebenarnya Una. Ya. Saya pun daripada hari tu lagi Silakan kata-kata dulu Mel. Ya, saya sebenarnya dah lama dah aim Una. Dekat Genting lagi tu. Oh, itulah. Oh, dah lama dah. Dan Lokman adalah rumah ternyaman saya. Masa mula-mula saya masuk, saya kan syik dengan Lokman. Betul. Betul lah Luna kan. Betul. Jadi ini hari tu kau dah buat mama papa. Mungkin ini mami daddy. Gelinya. Kalau Syami boleh terima lagi, kalau yang ni Mungkin tak boleh. Taji takkan naik, takkan ngeret dia dengan PA tu. Betul. Mungkin ada karakter baru nanti ni. Wow. Kalau dalam GTA bah, dia taji betul. Kalau sambung dengan Una, tahi. Okey. Jadi macam aku cakap, aku partner dengan korang first thing first. Sebab dua-dua boleh bagi komitmen yang sama lah maksudnya. Sebab macam Luqman pun tak banyak, dia banyak fokus pada streaming sekarang.
Betul. Saya akan ikut dia nanti. Mantap, mantap. Jadi macam kau pun juga kita tahu kau memang boleh dengan konten masakan. Sekarang pun Alhamdulillah view masih lagi tak jatuh. Masih lagi Alhamdulillah. okey lah, Alhamdulillah lah. 200,000 lebih. So something good untuk jangka masa long term boleh stay. Satu benda yang impresif lah. Jadi Lokman boleh tolong mu apa semua dekat dapur. Lepas ni saya akan halalkan dia pula. Saya dah lama dah tak aktif YouTube. Kali ni saya aktif. Ya, pastikannya. Wow. Okey, jadi inilah dia. Luna. Video. Duduk diam. Video. 1, 2, 3. Terima kasih. Dan kita akan pergi ke seterusnya. Mungkin ini adalah waktu untuk talent baru pula. Oi. Okey. Kita akan mulakan dengan Ilya Sofia. Ilya Sofia. Pilihan Ilya Sofia adalah Nuah Sejarah. Betul. Adakah pilihan itu tetap sama? Sama. Masih lagi sama? Sama cakap habis je. Sama ikut aku? Sama ikut aku. Serah dia. Saya serah semua dekat habis. Baik. Dan aku dah fikir masak-masak tentang hal ni. Aku rasa orang ni adalah antara orang yang sesuai dengan mu. Aku tak tahu. Aku gambling juga, cuma aku rasa orang ni patut diberi peluang. Dia seseorang yang sangat patut diberi peluang, terutamanya dengan talent baru. Dan aku harap dia mampu bahagiakan mu. Amin. Dia pilihmu dalam diam. Maksudnya dia memberitahu aku banyak kali sebenarnya. Jujur dia banyak kali bagi tahu aku, dia banyak kali tanya aku. Dan aku rasa inilah masa dia untuk aku bagi sementara terutamanya Ilya ni. Debol lah, Bi. Dan orang itu adalah Ihin. Ingin berterus terang padamu, adakah engkau mahu menerimaku? Kerana engkau tak pernah mengenaliku. Ini kali pertama kita bertemu. Silakan korang dulu bagi kata-kata. Oh, hai Kakak Sofia. Hai. Sihat? Jahat. Okey Saya malu ke? Kalau kita berpartner? Ha? Okey. Okey je. Sama okey.